Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya mantan Datuk Bandar Datuk Romaizi, Kaunselor Azmi dan Kaunselor Hariri dan Ustaz. Yang pertamanya, ini merupakan satu program nikah jema'i yang pertama saya ingat dalam Bandar Ipoh ni. Sebelum ni tak pernah ada. Ini merupakan cetusan idea datang daripada Datuk Bandar, mantan Datuk Bandar Datuk Romaizi, yang mencetuskan idea nikah jema'i ini dalam keadaan sekarang ni kita kehidupan kos sara hidupnya susah. Jadi kita menyantuni masyarakat Bandar Ipoh ni untuk kita buat program supaya penjimatan kos untuk kahwin ni, makan belanja 20,000 ke, dan pada hari ini satu orang pengantin makan kos dia lebih kurang dalam RM3,000 je, mana jauh jimatnya. Jadi saya juga ucap tahniah kepada Kaunselor Azmi, dia sebagai pengurusi yang daripada A sampai selesai Z. Hari ini selesai lah. Dia menguruskan nikah jema'i ini. Membayang, pertama kita nak sewa bangunan ini pun, kalau satu pengantin nak sewa sehari, saya ingat mau mencecah 20,000, 40 ya, 40,000 ni bangunan. Jadi hari ini yang pertama orang dapat duduk dalam bangunan yang cantik asis sini. Yang keduanya dari segi kos, catering, makanan, tempahan pengantin, wedding planning, kita kalau kita buat sendiri tak mampu kita nak buat. Jadi pada hari ini dengan adanya Majlis Bandar Ipoh atas cetusan Datuk Bandar Datuk Romaizi mantan dulu bagi idea, dan kita buat program ini supaya menjimatkan kos sara hidup kepada pengantin. Saya ingat ini boleh juga kita tanya Kaunselor Azmi sebab dia pengurusinya. Kosnya semua dia tahu. Dari segi saya datang untuk meraihkan wakil Datuk Bandar Datuk Tamari untuk dalam program nikah jemaah. Saya ingat boleh tanya Kaunselor Azmi yang menguruskan daripada A sampai Z. Tapi saya ingat ini adalah program yang terbaik dan orang tak pernah buat lagi pun. Dan kalau kita melihat hari ini 14 pasangan, saya ingat yang paling pentingnya kita nak tolong ni bukan yang sekarang ni. Selepas dia nikah dan menjalani kehidupan, dia tak tangguh beban. Kalau tidak, saya ingat kalau waktu saya dulu kahwin pun pinjam koperasi. Kan ingat 3,000 ni tak payahlah pinjam koperasi, duit simpanannya. Saya percaya kalau dulu orang kahwin masa kita susah, pinjam koperasi, pinjam bank rakyat, akhirnya membawa satu yang membebankan kehidupan di selepas kahwin. Kita nampak inilah harga yang paling mudah untuk mereka bayar. That means dia dapat membayari beberapa perkara yang menjadi kewajipan untuk mereka. Akad nikah dan sebagainya, itu ditanggung oleh apa yang mereka bayar sebanyak 3,000 itu. Selainnya maknanya ada penajaan dan juga dari segi fasilitis kita tahu MBI di sini dan juga dari segi sudut prasarana yang lain. Jadi kos itu dapat dikurangkan apabila mereka tak perlu untuk menyewa bangunan yang mahal ini. Ya, tak perlu untuk menyewa kursi meja untuk makan. Dan ada juga makna selain daripada itu, ada kos yang ditanggung oleh penaja tertentu untuk kita memastikan bahawa program dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Kita sebenarnya buka lebih dari itu sebagaimana Datuk cadangkan sebanyak 15 pasangan. Tetapi di situ ada beberapa perkara yang menyebabkan di kalangan pasangan ini menarik diri. Sebab di antaranya ialah tetamu yang kita benarkan ialah seramai 100 orang untuk satu pasangan. Satu orang 50, satu pasangan 100. Mana tidak ada lebih dari itu. Tetapi apabila mereka tengokkan jumlah yang boleh masuk, tetamu yang masuk ini, menyebabkan mereka tarik diri, sebab kebanyakan mereka mahukan tentulah lebih, ya, keluarga mereka, rakan mereka, jiran mereka untuk hadir. Jadi dengan jumlah 50 atau 100 ini, dia tidak dapat memenuhi kehendak yang mereka mahukan. Tahun depan atau tahun-tahun seterusnya akan buat lagi ke? Oh, InsyaAllah. Maknanya ada Datuk Mazlan ada dan sebagainya. Dan kita buat pelbagai program lagi. Hari itu memang ada banyak program kita rancang dengan Datuk. Tapi tiba-tiba Datuk ada rezeki untuk ke KL kan. Tapi sebenarnya banyak lagi program yang kita nak jadikan Ipoh happening. Ada sudut program-program keislaman, syiar ni. Kita rancang nak buat program karnival usahawan Muslim. Kita nak ada program
ceramah perdana ya, tapi tiba-tiba Datuk at last minute tak ada. Saya pun rasa tak dapat kata apa lah. Nasib lah bila Datuk tak ada pun, kita consult dengan apa ni DB baru, bincang juga dengan apa ni SU, proceed on terus. Okey, kita dah start daftar ni, maknanya kita dah buka awal. Memang kita dah buka awal, tetapi kebiasaannya di sekarang orang kita ni, kita abah ni lebih kurang 3 bulan dulu dah dah mula lah untuk daftar. Sebab kita dah guna pelbagai apa ni sources untuk sampaikan maklumat ni kepada masyarakat. Ya, dengan apa, dengan radio MBI, dengan WhatsApp group dan sebagainya. Tetapi kita nampak isu yang tidak dapat ramai ni isu kehadiran makna tetamu untuk masuk ke dalam program ini. Pertama sekali kami tahu awal mengenai program ni sebenarnya, tapi dengan rezeki kan orang kata program ni banyak-banyak sangat membantu. Sebab bila tengok dengan bajet yang diorang kata, bajet yang diorang tunjukkan lah kepada kami, dengan apa yang diorang bagi ni, rasa sangat-sangat berbaloi untuk kami. Lepas tu duit yang kami simpan sebenarnya ni boleh pakai untuk kita hidup lepas ni, lepas kahwin. Itu pun keluarga pun sangat-sangat sarankan kita orang untuk pakai duit lebihan yang kita ada simpanan tu untuk kita mulakan hidup selepas kahwin. Kalau saya sangat-sangat sokong program ni. Untuk yang saya tahunya, MBI ini kali pertama buat untuk orang kata kali pertama lah di bawah MBI. Jadi saya harapnya dapat lepas ni, buat lagi lepas ni, sebab pada saya memang sangat-sangat membantu, orang kata memudahkan urusan banyak peluang, banyak benda kan. Sebab daripada awal kami di-guide sampai sekarang, sampai majlis ni jadi pun, program sangat-sangat smooth. Sangat-sangat senang urusan kita orang. Gitu. Sebenarnya pada saya itu bukanlah sesuatu yang dikisahkan, sebab kita lebih mengharapkan keluarga terdekat kita sebenarnya yang datang. Tapi kalau kata boleh selepas ni improvekan lagi dengan jemputan yang lebih sedikit pun lebih baik. Sebab ikut kan diorang dah improve sikit dah, daripada 60 orang, maksudnya 30 jadi 100 orang, jadi 50. Jadi macam dah banyak beri peluang orang lain untuk join kita punya program. Diorang pun nampak, ada yang saudara mara pun tanya macam program ni macam mana, sampai dah bertanya kan program ni, sebab nampak sangat-sangat smooth, sangat memudahkan urusan, dengan bajet yang kata sangat-sangat kurang. Dengan ekonomi sekarang yang diorang terangkan tadi kan, dengan ekonomi sekarang saya rasa benda ni sangat-sangat membantu lah.